Ya, apa kamu mahu, Aaron? Dr. Tong, boleh saya tunjukkan ciptaan baru saya? Kamu ada 5 minit. Okey, kita semua tahu tenaga pekerja merupakan satu sumber yang sentiasa berubah mengikut faktor emosi, kesihatan dan semangat. Bayangkan kalau kita boleh lenyapkan semua faktor tu. Maksudnya? Biar saya tunjuk. Bob, tolong kemaskan. Kau buat lawak ke? Seperti yang dijangka. Hello? Bob, kemaskan. Berhenti. Duduk. Salam. Bagus. Balik ke tempat kamu. Ciptaan saya boleh program otak manusia untuk buat apa saja tanpa mengira faktor. Jadi kadar efisiensi... Kamu tak siuman ke? Kenapa? Kamu dah cipta alat kawalan minda. Kamu nak kawal hak kebebasan orang lain. Tapi doktor, alat ni akan bantu manusia membangun dengan tahap kemajuan yang kita tak pernah capai selama ni. Dengan merampas kemanusiaan mereka, alat kamu ni hanya untuk orang yang gila kuasa. Bukan gila, doktor. Kita akan menyatu padukan manusia. Tak boleh. Tapi dunia ni... Tak boleh. Kita boleh jadi... Tak boleh! Apa yang kamu tak faham-faham lagi? Kamu dah melampau. Kita saintis. Kita kena bertanggungjawab. Betul. Dan jadi tanggungjawab kita untuk majukan spesies manusia. Cukup! Baik kamu berambus sekarang sebelum saya pecat kamu. Apa? Jangan buang masa saya dengan idea merepek kamu lagi. Bob, bawa dia pergi. Nampaknya doktor dah menjadi sebahagian dari penghalang kemajuan. Bob, kamu tak dengar ke? Apa kamu nak buat? Percepatkan kemajuan, doktor. Jangan! Nanti! Ali! Ali, Uncle, kenapa ni? Peraturan nombor 1, Ali. Seorang ejen mesti sentiasa berwaspada. Waspada. Uncle, sekarang ni pukul 5:30. Masa yang bagus untuk berlatih. Jom, cepat. Nak tidur. Kenapa saya nak kena berlatih macam ni, Uncle? Kan saya dah ada iris. Tak cukup terror lagi ke? Ali, nak jadi ejen bukannya senang. Kau tak boleh asyik nak bergantung pada iris je. Kena asah kebolehan sendiri juga. Lagipun, latihan ni lah yang akan tentukan teras kau nanti. Teras? Setiap ejen baru akan dilantik mengikut teras berdasarkan kebolehan masing-masing. Tapi sebab kau punya kes lain sikit, jadi kau belum masuk mana-mana teras. Iya. Teras apa yang ada? Mata terbagi kepada 4 teras. Kita ada Neuro, ejen yang paling berpengetahuan. Mereka mengumpul semua maklumat untuk mengatur strategi menentang ancaman. Tekno, ejen yang pakar dalam teknologi. Mereka mencipta peralatan canggih dan mengendalikan senjata yang rumit. Inviso, ejen yang tangkas dan licin. Pakar dalam menggunakan helah dan penyamaran.
dan combat. Macam Uncle, ejen yang kuat belaka dan handal melawan. Kita orang juga yang paling handsome antara semua. Wow. Yang mana dapat banyak gadget? Kalau saya nak masuk combat macam Uncle boleh? Ali, kau ada banyak lagi nak kena belajar sebelum layak masuk mana-mana teras. Dah, tak payah fikir sangat. Yang penting kau kena rajin berlatih, usaha sungguh-sungguh. Dah pukul berapa ni? Nanti lambat pula kau pergi sekolah. Jangan laju sangat. Aksiden nanti. Selamat pagi, cikgu. Victor. Kau tengah buat apa tu? Tunggu Ali, Ma. Dia memang selalu lambat punya. Ali. Bila masa kau sampai? Victor, apa kecoh-kecoh tu? Maaf, cikgu. Saya cuma terkejutnya Ali sampai awal hari ni. Habis tu, nak buat kenduri? Tak lambat pun nak kecoh. Dah, duduk. Psst, Victor. Kau nak tahu tak? Cikgu, Ali berbuat dalam kelas. Ali, jangan seronok sangat sembang dengan Victor tu. Dia dah dapat A. Kamu tu, nak dapat C pun susah. Ujian gempur. Cikgu, Ya, Ali. saya dah siap. Wah, power ah. Maka kau paling tinggi hari ni. Kalau kau nak tahu, sebenarnya aku... Kejap. Beli air. Kamu meniru kan? Apa? Jangan pura-pura. Kamu tak pernah pun dapat A. Kenapa hari ini tiba-tiba? Aku... Markah kau tadi lagi tinggi dari Alisha juga kan? Alisha. Hai. Kenapa tu? Entah dia. Semalam kan aku jumpa Uncle. Oh, uncle kau yang ajar rupanya. Kejap Ali, jangan bagi tahu Victor kau ejen. Apa Uncle buat kat sini? Kita ada misi. Tapi Uncle, sekarang kan waktu sekolah. Takkan nak bunting. Perhatian murid-murid semua, hari ini sekolah terpaksa ditutup kerana jerebu. Jadi kamu semua boleh balik. Ejen mata ada di mana-mana. Apa ni Uncle? Seorang ejen mesti amalkan pemakanan sihat. Jom, cepat. Uncle, apa Uncle tengah buat ni? Shh, tunduk Ali. Jangan bagi orang nampak. Sekejap. Ni misi baju buku ke? Bukan. Cuba buka buku tu. Selama ni memang ada pintu rahsia kat dalam perpustakaan? Ada 2-3 lagi kat sekolah ni sebenarnya. Dulu ada satu kat dalam tandas. Tapi sekarang dah tersumbat. Siapkan mereka.
Apa ni, Uncle? Identiti rahsia, Ali. Lagipun, seorang ejen mesti sentiasa kelihatan tampan. Ali, suit ini dilengkapi dengan alat penghubung, sensor nyawa dan peranti homing. Jadi, kami boleh sentiasa memerhatikan lokasi dan keadaan kamu. Ianya juga mengandungi partikel mikroperisai yang meningkatkan daya ketahanan tanpa mengganggu pergerakan. Ringan tapi kuat. Oh. Cun, Yoyo ni boleh buat apa? Tali dia kuat dan dah upgrade dengan teknologi mata. Upgrade? Upgrade macam mana? Ali! Macam tu. Wow, bestnya! Oh, ada data baru. Kamu gunakan iris hari ni? Adalah sikit. Jangan suka hati guna selain untuk misi. Ini alat hak milik mata, bukan barang mainan kamu. Ingat, kamu ada sini hanya kerana kamu telah mengaktifkannya secara tak sengaja. Ali, iris menggunakan tenaga pemakainya untuk berfungsi. Kamu akan pingsan kalau digunakan berlebihan. Sekarang semua sudah sedia? Dengar sini baik-baik. Ini Dr. Tong. Itu kan? Ya, salah seorang dari 3 peneraju utama Cyberraya. Pagi tadi dia telah membuat pengumuman ini. Saya meletakkan jawatan sebagai CEO Tong Industries dan melantik Dr. Aaron Edison sebagai pengganti saya. Kami mengesyaki ada sesuatu yang telah berlaku pada Dr. Tong. Misi kamu adalah untuk pergi ke Menara Alpha. Gunakan iris untuk menyiasat dan Selamatkan Dr. Tong? laporkan ke mata. Oh, tak payah selamatkan Itu tugas aku. Selepas kamu kumpul maklumat, serahkan kepada Ejen Rizwan. Kami hanya perlukan iris untuk mengesan Dr. Tong. Tapi terpaksa pula hantar kamu sekali. Baik kamu jangan buat apa-apa yang akan rosakkan misi ni. Sudah, jangan buang masa. Bertindak segera! Siapa Ejen Rizwan tu, Uncle? Kalau aku nak tahu, Rizwan tu ejen paling hebat dalam mata. Ya ke? Selamat tengah hari. Kami dari unit khas. Nak berjumpa dengan... Dr. Tong sedang sibuk sekarang. Tapi kami ada urusan penting. Dr. Tong sedang sibuk sekarang. Ya. General, dia tak bagi masuk. Patut saya neutralkan ke? Jangan. Kita tak mahu cetuskan amaran. Ali, masa untuk gunakan iris. Kami dah masuk. General, kami dah jumpa bilik Dr. Tong. General? Ada gangguan signal, General. Uncle! Tu! Ali, kejap. Angka tak lepas. Habis tu, saya pergi seorang. Okey, kau pergi. Tapi jangan buat apa-apa. Kau tengok je dari atas. Lepas tu balik sini, bagi tahu apa kau nampak. Okey. Ini
Ini semua salah kamu sendiri, Doktor. Saya dah berikan peluang untuk kita sama-sama memimpin. Tapi kamu gagal melihat potensi sebenar yang boleh kita capai. Aduh. Kamu sesat ke? Tak. Saya tengah cari... Dr. Tong. Apa kamu dah buat dengan Dr. Tong? Nampaknya kamu bukan budak biasa. Pengawal! Doktor, Bob, mari kita pergi. Sebelum nanti ramai sampai. Jangan berani sentuh dia. Uncle! Tingkat pada bawah! Cepat, Ali! Ya! Woohoo! Tunggu! Tuan, nak lari ke mana ni? Siapa nak lari? Ali, tepi! Saya boleh tolong, Uncle! Tak payah. Cari tempat sembunyi. Uncle! Tengok ni! Ali, apa kau buat? Uncle nampak tak? Jangan main-main, Ali. Alamak! Terima kasih. Giliran kamu pula. Percubaan yang bagus, tapi sia-sia. Sekarang ada panggilan untuk kamu. Apa? Macam mana kamu boleh? Kan aku dah pesan, jangan rosakkan misi. Hapuskan dia! Wow! Jangan! Aku tertidur ke? Aaron! Kamu tak guna punya orang. Kamu dipecat sepecat-pecatnya. Saya akan pastikan syarikat dalam dunia ini yang akan ambil kamu. Uncle okey? Apa dah jadi? Ejen Rizwan dah selesaikan. Maafkan saya, Uncle. Sebab degil. Betul cakap Uncle. Saya belum layak. Boleh tahan apa? Kalau kau rajin berlatih lagi, mesti boleh jadi hebat. Ya ke? Boleh jadi hebat macam Ejen Rizwan tak Uncle rasa? Ali, General suruh kamu laporkan diri ke markas. Ada misi lagi ke? Tak, dia baru lepas tengok rakaman visual Iris. Alamak. Salah! Kira semula dari awal.
Lain kali jangan kamu berani menyalahgunakan Iris lagi. Ini lagi teruk dari kena dengan Puan Munah. Semua tutup. Faham? Faham? Kamu, Dr. Tong nak alat ni pindah masuk ke makmal dia. Hati-hati, jangan sampai rosak. Siapa kamu? Apa kamu nak?